Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita panas lain daripada penyampai Radio Era yang membuat gaya pembawa kavadi dan selepas itu dia minta maaf. Dan kesan daripada apa yang mereka kata di Radio Era itu, ada pula orang-orang Hindu, orang India yang balas balik, yang memaki ataupun yang mempersendakan agama Islam. Itulah dia apabila ada Nabi SAW tidak bagi kita menghina agama orang lain. Tidaklah teruk sangat daripada orang India sendiri yang pergi ke Batu Cave kerana terlonjak-lonjak di atas jalan raya, yang lebih teruk lagi daripada apa yang penyampai Era tu buatlah. Itu yang paling terbaru lah. Tapi 2-3 hari sebelum itu ada lagi yang besar, itu politik lah, yang mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menjadi suspek utama atau orang yang tersangka dengan penemuan lebih 170 juta. Amboi, saya tak boleh bayangkan banyak mana. Kita kalau tengok sejuta pun rasa air tak habis. Dalam hidup ini memang tak habis nak habis. Ini 170 juta, termasuk juga kepingan emas tu lah. Emas mata wang pelbagai, macam-macam duit ada. Ini maknanya bukan dari Malaysia lah, dari seluruh dunia pergi menyumbangkannya. Sama ada duit ini kemungkinan untuk perbelanjaan PRU yang lepas ataupun yang akan datang. Jadi kalau duit itu tujuan untuk perbelanjaan pilihan raya yang lepas, kenapa tak dibelanjakan sampai habis? Dan kenapa Ismail Sabri sebagai orang Barisan Nasional masa itu tidak memberikan kepada orang-orang Barisan Nasional? Tidak ada satu bahagian UMNO pun di Malaysia yang melahirkan rasa kekecewaan ataupun rasa dikhianati ataupun rasa macam tak betul pula tangkap Ismail Sabri. Sebaliknya semuanya membisu, tidak mahu menjadi pembela kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan ada yang kata pada muka tu, Ismail Sabri sudah menerima kifarah apa yang dia telah lakukan kepada UMNO, dan ia seolah-olah berada di dalam UMNO BN hanya sebagai batu loncatan. Dia tidak mendengar pun apa nasihat Presiden, apa kata Majlis Kerja Tertinggi UMNO, apa kata orang bawah UMNO, Akademi UMNO yang ketika itu mahukan pilihan raya segera, memandangkan kedudukan BN UMNO itu adalah yang terbaik untuk memenangi pilihan raya dengan lebih banyak kerusi. Dan waktu itu pula adalah waktu yang terbaik selepas memenangi pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Lagipun Barisan Nasional waktu itu disokong kuat oleh PAS dan mereka ada di dalam muafakat nasional. Tidak terganggu lagi muafakat nasional dan mula hancur selepas PAS tidak menepati janji ataupun tidak boleh menjadi kawan yang setia, dia berkawan dengan orang lain. Dan itulah antara kesalahan Ismail Sabri yang membelakangkan partinya sendiri, dan dia menargetkan akan memenangi dan menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Tapi itulah takdir, sesiapa saja yang mengkhianati parti mereka, tempat mereka naik, tempat mereka mula bertapak, tiba-tiba dia mempunyai agenda sendiri, agenda peribadi, dan sekarang terimalah akibatnya. Tidak ada orang yang kesiankan kamu, Datuk. Media sosial yang terkenal lah antaranya ialah Papa Gomo, Zamir Ibrahim, dan juga seorang lagi, Luqman Adam. Pendapat saya, apa yang saya pandanglah, kalau Luqman Adam ini walau macam mana dia bercakap sekalipun, ke mana saja dia bawa cerita sekalipun, yang akhir sekali kuncinya ialah dia adalah orang Anwar Ibrahim dan ia adalah menyokong Anwar. Sementara Papa Gomo ini seperti yang diketahui, dia ini dulunya asalnya daripada UMNO Barisan Nasional lahirnya. Tapi banyak sangat dia buat ulah dan banyak sangat masalah dia di dalam UMNO yang memungkinkan UMNO Barisan Nasional tidak lagi dapat membantunya, tidak lagi dapat membela dia, dan dia pergi ke rakan sebelah itu di dalam PN dan PAS. Di dalam PAS saya rasa kalau orang yang sosok macam Papa Gomo ini sudah tentunya PAS tidak mahu. Papa Gomo ini selalu bertentangan dengan Luqman Adam lah, sebab Luqman Adam bias kepada Anwar Ibrahim, dan Papa Gomo ini dia di dalam usahanya untuk menjadi kerajaan, menggantikan kerajaan Madani. Dia berusahalah ke arah memenangkan PAS Bersatu dan memujuk orang UMNO agar menyokong Perikatan Nasional. Itulah dia Papa Gomo yang saya nampak.
PAS, sebagaimana juga Anwar Musa yang dilihat oleh orang PAS tidak sesuai pada bersama mereka, dan mereka hanyalah menjadi alat sahajalah. Jadi Papa Gomo ini juga seorang yang tidak suka kepada Zahid Hamidi lah. Sesiapa saja yang tidak sukakan kepada UMNO akan dikaitkan tidak suka kepada Zahid Hamidi. Itulah dia punya alasannya. Dan untuk lebih meyakinkan orang Agau meninggalkan perikatan bersama PKR dan DAP ini, Papa Gomo mengatakan bahawa dia tahu perangai Anwar. Anwar tak akan lepaskan Datuk Seri Najib walau macam mana sekalipun. Jadi tidak ada bezanya peluang yang diberikan kepada Datuk Ismail Sabri untuk membela Datuk Seri Najib, dia persia-siakan. Dan dia samalah juga dengan Perdana Menteri ke-10. Tak ada keuntungan, tidak memberi kelebihan kepada UMNO BN pada dua pokok ini. Sementara Zamir Ibrahim ini pula kita lihat walaupun dia ada sikit cenderung untuk membela UMNO, tapi apabila sesuatu kes itu bertentangan ataupun berkaitan dengan Datuk Seri Najib ataupun bertentangan dengan apa yang Datuk Seri Najib mahukan, ia akan meninggalkan agenda parti, ia akan ikut apa yang Datuk Seri Najib nak. Kan dia ni bekas setiausaha Datuk Seri Najib. Jadi apa yang dia perkatakan adalah sentiasa memihak kepada Datuk Seri Najib. Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, orang PAS, orang Kelantan ini sukalah. Kanonnya Ismail Sabri ini keluarganya berasal daripada Kelantan, berhijrah ke Bera. Ingat tak Ismail Sabri yang pakai baju mahal-mahal yang ada bentuk kulit lembu? Itu baju yang belas-belas ribu, puluh-puluh ribu. Jadi itu pun orang dah banyak yang komplain, apa ni pakai baju mahal semua ni. Tapi menantu Ismail Sabri ada breaker fashion terkenal, saya lupa dah nama apa, nama dia itu sikit lah. Dia yang smart sikit lah, tapi dia adalah kes macam mana, kes yang istimewa menyebabkan dia telah berpisah dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan fashion itu adalah daripada koleksi dia lah, itu yang poin yang besar. Dan menantunya ini adalah orang Bacuk yang dikatakan berasal daripada kampung Badaknya, spesifiknya saya tidak tahu di kampung mana. Tapi kalau orang Bacuk, orang Badak tahu hari itu,